Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Shake 9 Shalam. Kita ada sebuah beza okay. So owner datang dekat sini adalah dia upgrade dia punya Android player dan juga 360 punya kamera. Okay, so ramai juga tanya, bang, untuk Beza X dia kosong, tak ada, saya nak pasang, orang kata 360 punya kamera. Okay, so untuk 360 punya kamera kita akan letak di bahagian depan sini, right? Di bahagian belakang telinga dia, belah kiri dekat sini, cun-cun kita akan tebuk baik punya. Di bahagian belakang kita akan letak tempat yang sepatutnya lah. Okay, di bahagian sini nampak memang asal punya memang dah ada tebuk lubang dia, so kita masuk tempat kawan-kawan punya. Okay, so di sebelah kanan pula pun kita akan letak di bahagian yang memang sepatutnya letak lah. Alright, so kita tengok di bahagian dalam 360 punya kamera macam mana rupa. Okay, so orang kata kan nampak sangat-sangat cantik and then premium lah. Dia ambil 10 inci punya Android player dan juga 360 punya kamera. Nampak sangat-sangat cantik and then premium lah. Okay, nampak. Nah, ini di bahagian depan Full HD lah. Di bahagian belakang, okay, bila kita bagi signal ke kanan akan keluar ke kanan lah. Kalau ke kiri dia akan keluar ke kiri lah. Nampak sangat-sangat smooth and then membantu sewaktu pemanduan. Alright, so korang yang nak pasang dashcam dan juga Android player ataupun 360 punya kamera boleh hadir di Fancy Shake 9 Shalam. Kita akan bagi harga special dan juga promosi terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, seterusnya.